Harley Davidson, jenama motosikal yang paling ikonik di Amerika, pernah hampir tumbang. Tapi tahukah anda mereka pernah meminta kerajaan Amerika mengenakan takrif import ke atas motosikal Jepun untuk terus bertahan. Harley Davidson dikenali sebagai simbol kebebasan dan budaya motosikal Amerika. Tetapi pada awal tahun 1980-an, syarikat ini sedang bergelut dengan krisis yang hampir memusnahkan perniagaan mereka. Ketika itu, motosikal dari Jepun seperti Honda, Yamaha, Suzuki dan Kawasaki semakin popular. Mereka menawarkan motosikal yang lebih murah, lebih dipercayai dan menggunakan teknologi yang lebih moden. Akibatnya jualan Harley Davidson merosot dengan teruk. Pada tahun 1981, pihak pengurusan membeli semula Harley Davidson daripada AMF untuk cuba menyelamatkan syarikat itu. Namun keadaan masih sukar. Mereka percaya lambakan motosikal import berkapasiti besar memberi tekanan terlalu kuat kepada industri tempatan. Lalu pada tahun 1982, Harley Davidson memohon bantuan kerajaan Amerika Syarikat. Setahun kemudian, pada tahun 1983, Presiden Ronald Reagan meluluskan takrif tambahan ke atas motosikal import berkapasiti lebih daripada 700cc selama 5 tahun. Ramai yang menyangka takrif ini hanya disasarkan kepada Honda. Sebenarnya ia turut melibatkan Yamaha, Suzuki, Kawasaki kerana kesemuanya pengeluar Jepun ketika itu mengeksport motosikal besar ke pasaran Amerika. Menariknya, Honda bertindak balas dengan pantas. Mereka menghasilkan model CB700SC Nighthawk yang menggunakan enjin 700cc untuk mengelakkan takrif tersebut. Ini menunjukkan bagaimana syarikat Jepun menyesuaikan strategi mereka tanpa perlu meninggalkan pasaran Amerika. Harley Davidson pula menggunakan tempoh perlindungan itu untuk meningkatkan kualiti pembuatan, mengemaskan proses pengeluaran dan membina semula reputasi jenama mereka. Hasilnya, Harley bangkit dengan lebih awal daripada jangkaan pada tahun 1987. Mereka sendiri meminta kerajaan Amerika menamatkan tarif itu setahun lebih awal kerana merasakan mereka sudah mampu bersaing semula tanpa perlindungan. Kisah ini membuktikan bahawa kejayaan Harley Davidson hari ini bukan sekadar bergantung kepada nama besar, tetapi juga hasil perubahan besar dalam kualiti dan strategi selepas melalui salah satu tempoh yang paling sukar dalam syarikat itu. Jadi tanpa takrif pada tahun 1983 itu, adakah Harley Davidson masih wujud seperti kita kenal hari ini? Apa pendapat korang? Kongsikan di ruangan komen.